Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syadika M. Ali bersama juru video Nas Erina dalam episod pertama Semerbak TV bagi tahun 2026. Hari ini kami akan membawakan kepada anda momen-momen menarik hari pertama persekolahan sesi 2026 di SMK Kampung Baru Kerteh. Jadi, apa kata kita saksikan bersama? Jom! Pagi ini, suasana di SMK Kampung Baru Kerteh dipenuhi dengan senyuman dan semangat baharu absur ke sekolah untuk memulakan sesi persekolahan 2026. Malaysia mendukung cita-cita hendak pencapaian Malaysia. Berikmpan cita-cita tersebut. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita dunianya, kita diberi peluang untuk memulakan salam sejak pendidikan berkualiti insan terdidik. Paling kecil sekali ini. Umur 5 tahun. Saya sampaikan salam dari Yang Mulia Tengku Syahri bin Tekri sekalian. Jadikan ia pemangkin untuk melangkah tempat untuk menimba ilmu akademik dan selenda, tetapi peluangan dan menabung usaha sampai di sini tempat kami perbagian mulia dan merancang maka dapat kita berhimpun dan menghadirkan guru bintang. Hari pertama ini menjadi titik permulaan yang penuh harapan membuktikan bahawa sesi 2026 bermula dengan langkahnya positif dan penuh inspirasi. Itulah tadi momen hari pertama persekolahan sesi 2026 di SMK Kampung Baru Kerteh. Terima kasih kerana menonton dan teruskan bersama kami dalam episod-episod akan datang. Sekian dari saya, Syadika M. Ali melaporkan untuk Semerbak TV.